kita kena bersedia. Datuk Seri Muhammad Nazir Abdul Aziz menggesa Malaysia mengambil pendekatan baharu susulan pengumuman tarif timbal balik oleh Amerika Syarikat. Bekas Duta Besar ke Amerika Syarikat itu berkata, pengenalan tarif adalah pendekatan biasa sesebuah negara. Namun, apakah langkah Malaysia untuk menghadapinya? Kita kena bersedia. Kerana kalau Trump buat tarif, itu bukan hanya USA saja yang buat. Malaysia pun buat tarif juga. Kita ada tarif kereta mewah, semua kita masuk luar negara kan. 150% duty ke apa, itu tarif semua tu. Jadi tak ada barang tu masuk free. Kita kenakan cukai kereta. Jadi tarif ni semua negara buat. Jadi kalau Amerika nak buat tarif, kita tak perlulah nak bimbang. Kita kena bersedia. Okey. Tapi apa yang penting untuk Malaysia ialah memastikan supaya kita sediakan Malaysia dengan orang kata apa, concession yang baik, ya, macam ada teks dikurangkan ke apa ke. Jadi dia menarik minat investor untuk datang ke Malaysia. Jadi itu penting.